Cikgu nak tanya, kenapa kita beli mahal, kita jual harga jadi murah? Okey, ramai yang tanya juga soalan ni. Kenapa kita beli emas hari ni, kita jual esok, tiba-tiba harga yang kita jual tu bukan sama, malahan lebih rendah daripada harga kita beli. Okey, ini adalah ilmu tentang spread. Okey, spread ni tuan-puan kena faham Spread ni adalah perbezaan harga jual dan juga harga beli. Contohnya kita beli emas dekat Public Gold, harga dia RM40,000. Kalau kita jual hari ni, mungkin harga dia dalam RM37,000. Jadi kenapa ada beza RM3,000 tu? Okey, RM3,000 tu adalah keuntungan company. Jadi kalaulah RM3,000 tu kita rugi bila kita jual balik, kenapa hari ni ramai orang simpan emas? Ini ilmu yang kita kena tahu. Ilmu spread ni kita dapat atasi dia dengan cara kita simpan emas ni untuk jangka masa 2 tahun dan ke atas. Bagi satu contoh tuan-puan, emas 100 gram ni saya simpan pada tahun lepas dengan harga sekitar RM32,000 sahaja. Yang ni. Tapi kalau saya jual pada tahun lepas, agak-agak untung tak? Memang tak untung lah. Mungkin saya dapat dalam RM30,000 ataupun RM29,000 pada ketika tu. Tapi apa saya buat? Saya simpan. Akhirnya tuan-puan, hari ni harga emas kalau kita beli 100 gram ni harga dia RM40,000. Kalau kita jual, harga dia berapa jadi? Kalau kita jual, harga dia jadi dalam RM37,000. So sekarang ni modal saya beli emas 100 gram ni adalah RM32,000. Tapi saya jual balik sekarang, harga dia RM37,000. Jadi kalau kita buka calculator tuan-puan, RM37,000 tolak dengan RM32,000. Okey, saya dah untung RM5,000 emas yang 100 gram ni dalam tempoh setahun lebih sahaja. So itulah macam mana cara kita nak atasi spread. Faham tak? Macam mana kita nak atasi spread macam itulah. Dapat tak? Jadi kepada tuan-puan yang tak faham tentang spread tu, semoga menjawab soalan. Jadi kalau rasa nak saya bantu simpan emas, boleh tekan pautan dekat saya punya profile. Siap daftar nanti boleh terus hubungi saya.